Dalam era revolusi industri 4.0, teknologi memainkan peranan penting dalam memperkasa pengajaran dan pembelajaran. Kemajuan seperti kecerdasan buatan, Internet of Things iaitu IoT dan realiti maya telah membuka peluang baru dalam pendidikan moden. Sistem pembelajaran kini lebih dinamik dengan penggunaan teknologi canggih seperti pembelajaran adaptif, analitik data pendidikan dan automasi. Guru boleh menyesuaikan bahan pengajaran mengikut keperluan individu murid, meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Salah satu teknologi utama dalam revolusi industri 4.0 ialah kecerdasan buatan, iaitu AI. Selain itu, realiti maya iaitu VR dan realiti terimbuh AR turut membawa pembelajaran ke tahap yang lebih menarik. Pelajar kini boleh meneroka konsep sains dan sejarah melalui simulasi interaktif yang menghidupkan pengalaman pembelajaran. Internet of Things iaitu IoT membolehkan bilik darjah pintar di mana data dikumpul dan dianalisis secara automatik untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Ini membolehkan interaksi yang lebih efisien antara guru dan pelajar. Di Malaysia, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan untuk menggalakkan penggunaan teknologi dalam pendidikan, termasuk platform pembangunan digital dan pembangunan kemahiran teknologi bagi guru dan pelajar. Masa depan pendidikan semakin cerah dengan revolusi industri 4.0. Dengan penerapan teknologi canggih, pembelajaran menjadi lebih menarik, berkesan dan relevan dengan keperluan masa hadapan. Okay. Inilah era baru dalam pendidikan. Dengan revolusi industri 4.0, kita menuju ke arah sistem yang pembelajaran yang lebih interaktif, berkesan, bersedia untuk cabaran global pada masa akan datang. Sekian dari saya, Solihin dari TVPSS.